Hello guys. Start video dah strike. Alamak, aku buat apa kat situ. Oh, aku nak cek umpan aku guys. Tengok kena tak kena. Tu Dedi dia first time main laut, tengok dia dah strike By the way geng, kita orang ni tengah main macro jig di Pulau Angsa. Kita orang naik ikut jeram lah, jadi siram. Kalau kau nampak yang teko tengah sahur tu, itu adalah teko di itu ada budak kelang geng. Teko ni memang rajin, memang padu. Itu adalah ikan Pulau Angsa, iaitu ikan tanda jenaha geng. Ada satu masa tiba-tiba kita orang triple strike tu Dedi atau aku dapat ikan pakai kojik kan, daripada vlog aku beli tapi sayang cukai pula kena tukar nanti. Tu anak menantu dia dapat ikan juga. Lu cangkul ekor. Ni cara nak pasang umpan lipan. Aku pakai dua mata kait, tapi tekon dia buat kalah. Satu kita cucuk dekat tepi tu, kat kepala dia. Satu lagi kita cucuk dekat badan belakang. Yang penting jangan bagi dia mati Ini adalah target kita adalah jenaha. Apa ikan-ikan yang suka pada lipan ni. Ini adalah hasil-hasil aku dapat lah. Tu aku dah tu Dedi ikan okey lah, good size. Tengok semua pakai jig geng. Ini ikan timah. Macam biasa kita bergambar dulu bersama ikan kita untuk buat kenangan. Okey, bye bye.